tu lagi kuat, mana ada. Jiran pun enjoy. Wah, bunyi dia enggak? Berapa kan? Mereka ni satu jantan mandul, satu lagi jantan tak mandul. Sebergaduh, si tak mandul tu nak rogol si mandul. Memang silap lah, dia fikir perempuan, dia tak nampak telur si Oli tu, dia tu pergi sebat lah. Masalahnya, dia tu tak tahu sebenarnya Oli tu jantan. Kalau kita bagi tahu status dia, tengah-tengah dia tu. Itu lah masalah tu. Biasa lah tu. Ganas betul tu je. Silap tak sunat gitu. Kalau sunat tu duduk kau diam-diam kat situ. Teman-teman lah kau kalau tak ada. Tapi kucing kalau lepas sunat, dia akan senyap sekejap. Oli ni saya sunat awal sikit tau. Silapnya saya sunat awal, dia tak ada nafsu waktu saya sunat tu. So, bila tak ada nafsu, bila dah besar, dia baru terfikir ada nafsu. Saya risau dia jadi betina pula. Dia fikir yang dia tu betina sebab dia tak ada telur. Dia macam belum memangis tau cakap. Bukan ni. Saya nak tengok sangkar dia tadi kan. Sangkar saya macam ni kan. Sangkar Oli. Bukan sangkar saya. Saya duduk dalam rumah. Saya tak ada sangkar. Ini saya masuk je. Buatnya bunyi mesin basuh. Bunyi mesin basuh bujang. Biasa je. Man, tengoklah kucing awak tu. Kucing saya betul yang main-main lah. Nanti lepas saya habis cuci ni, lepas saya cuci ni, okay, saya tunjuk. Sekejap Man, muatlah duduk dalam tu. Buat ingat saya ni gemuk sangat ke tak muat duduk dalam ni? Saya ni BMI saya ni normal tau. Memang muat pun saya duduk dalam ni. Baru kencing ni tu. Thank you. Bukan Mira. Ini saya Mira. Mira. Ya Tuhan. Sekejap Mira. Nanti aku balas chat tau. Raya nak sekarang ke? Raya cik. Raya. Kau nak sekarang ke? Mira. Kucing tu gemuk so Aiman duduk dalam kucing. Aiman tu gemuk. Kucing tu gemuk so Aiman duduk dalam kucing, duduk luar. Duduk dalam, kucing duduk luar. Lepas siapa yang nak pergi kerja? Siapa yang nak masuk konten Ali Firfan? Saya kena duduk dalam ni. Siapa nak release 1000 lagu? Berapa ekor kucing? 2 aja. Si Beto ni kuat muntah tau. Saya geram ni. Saya tak faham lah. Apa yang gatal sangat sampai kuat muntah dah. Kalau Beto jadi host AI Oli, jangan berangan lah. Budak tu kan nakal. Sekarang tu lah. Macam tu dia baik sikit. Saya ni baik orang ni. Ini lah.
Tapi kadang-kadang tu kalau saya balik malam tu, saya tak bersihkan. 2-3 hari macam tu baru saya bersihkan. Kau dah makan belum? Berapa kau sebulan jaga kucing? Kucing mana? Kucing kampung saya bukan jaga kucing kampung. Kalau kucing yang betul tu senang sikit. Tapi juga dah banyak semuanya lah dia ni. Start ni saya bagi makan Royal Canin, dia terus nak Royal Canin je. Dia tak nak dah makanan lain. Itulah masalah kucing kita ni. Saya rasa perdana menteri sekarang ni kita kena amalkan kucing-kucing saya ni sejak makan Royal Canin jadi masalah. Kalau korang nak tanya pasal kos beli kucing, sebenarnya saya tak kira pun. Saya ikhlas je. Makanan dia ada, saya bagi. Kalau dah habis, saya top up je. Tapi kalau saya ni jenis berkira, untuk makanan kucing ni, kucing yang kuat makan, kucing yang memilih, makan Royal Canin je, pasir je lagi, sebulan tu dalam 500 lah, RM500. RM500. Yes, RM500 sebulan, betul. Nak bagi makanan basah lagi, makanan basah, makanan kering. Kadang-kadang kucing yang jenis yang ada baka ni, jenis yang baka luar negara ni, bukan baka kampung Malaysia ni, dia memilih sikit. Dia tak makan ni. Kucing biru ni RM50,000 sebulan. Jadi kalau korang ni merepek je, orang kata merepek dapat. Dekat area Rumah Aiman tu ada pet shop murah, RC Trusted situ. Ya tahu, ada je. Saya nak bagi dia makan yang ni, indoor ni, biar tahi dia tu tak busuk. Lepas tu saya campurkan dengan makanan asli ni, biar dia gemuk. Lepas tu saya campurkan dengan yang ini, biar dia punya bulu dia cantik. Macam itulah. Sebab itulah saya cakap harga dia tu RM500 sebulan. Bukan itu je, sabar tak? Ada lagi. Saya, korang tengok makanan kucing yang DHH. Saya beritahu okay, saya beritahu korang sebab apa harga dia RM500. Tapi saya rasa lebih sebenarnya. First, British Shorthair punya. Sebab oli tu dia ada mix. Saya campurkan dengan yang jenis ni protein, nak bagi dia gemuk. Lepas tu saya campur dengan yang ini pula. Yang ini supaya bulu dia tu tak gugur. Lepas tu yang ini saya campurkan. Saya nak try yang ini. Saya baru je beli yang ini sebab saya nak try yang ini. Orang kata yang ini dia tak berbau. So kalau yang ini okey, saya akan tukar yang ini. Saya ambil yang ini, campur yang ini, campur yang ini, campur yang ini. So makanan dia total ada 5. Kering ada 4. Lepas tu satu lagi yang basah, satu kotak. Gitu. Adalah saya tak ada duit banyak tanggungan. Sebab tu je tak ada banyak duit tanggungan kat kucing. Memang awak kata tak cepat habis makanan dia. Sorry bro. Makanan dia ni saya campur sekaligus supaya kucing ni terjaga tau. Lepas tu nak mandikan dia dekat kedai kucing lagi. Itu belum servis dia punya bontot lagi, nak cuci, nak tu lagi. Berapa ekor? 2 ekor. Terus sekarang ni saya nak sediakan makanan dia sekejap. Apa ni, alhamdulillah orang yang pemurah ni murah rezeki dia lagi dengan kucing, insyaAllah. Tapi ada kucing tak ada masalah dia. Kucing ni pun nampak kat luar ni. Saya buka pintu. Saya ni macam ni tau. Saya ajar kucing saya ni macam ni. Setiap kali saya nak bersihkan kucing, dia dapat keluar. Dia takkan ada dia takkan, tuan dia ni dia takkan belai-belai kucing dia. Tuan dia ni akan bagi peluang dia main sepuas-puas hatinya waktu tuan dia ni kemas dia punya sangkar. Kalau dia tak main, dia punya pasal lah. Rugi dia lah. Kucing dah vaksin ke 2 kali 3 kali awak weh. Saya punya kucing 3 kali. Man, pergi kat supermarket Shah Alam situ, letak gedung barang kucing dapat murah, pergilah. Jauh sangat lah Shah Alam. Tapi boleh beli sekali banyak kan. Expired lah. Okay, korang nak tengok saya letak makanan kucing kan. Kau nak tengok saya punya kucing saya makan apa kan? Sabar, saya tunjuk kat
ambil mangkuk. Roti ni saya tak nak letak sebab air dia busuk kalau makan pula lah ni. Saya nak letak yang ini. Saya nak letak yang ini. Dan lepas tu kena ada sikit makanan British short hair. So sekarang ni kita letak British short hair punya. Apa ni? Kecil je bekas. Ya, memang kecil pun. Saya memang ajar dia macam tu. Kalau kau nak makan, tunggu tuan kau balik. Barulah kita nampak macam efek bila kita bagi makanan kat kucing tu. Dia berebut-rebut. Kalau kita biarkan banyak-banyak, kucing ni macam ni saya beritahu kucing ni dia tak suka makanan tu banyak-banyak dalam bekas. Sebab apa? Sebab nanti dia tak makan, membazir. Dan kibas tu bila dah lemau, dia tak makan, kita kena buang. Kalau kucing kampung tu lain lah. Faham tak? Kesian dia tak dapat makan. Bukan masalah kesian, korang tak faham macam mana jaga kucing. Korang tengoklah dekat hotel kucing, mana ada dia letak terus banyak-banyak. Dia letak sikit-sikit portion. Dah habis baru dia tambah. Sebab apa? Korang kata kucing saya kurus. Sabar jap kurus Pergi. Saya pergi rumah jiran, dia kacau rumah jiran. Jiran keluar nak bagi makanan kat dia. Ini jiran aku ni, dia kacau makanan tu. Macam mana tengok? Tengok perut dia. Kecil kosong. Siapa yang cakap kucing aku kurus tadi tu? Siapa cakap kucing aku kurus tadi tu? Aku bagi ikut aku punya jadual. Tengok enggak kucing aku ni Nampak? Nampak tak? Kau jangan pergi mana-mana, faham? Dari siapa main? Tahu, saya buka Saya kau cakap dia siapa? Betul? Dia ni patang lah. Tak ikut kat sini, kencing lah dia habis. Demoy, ya demoy. Mana? Nampak? Demoy. Dia macam ni je saya cakap. Korang kena pandai bagi diorang makan dengan betul. Faham tak? Kalau korang bagi penuhkan dia dalam makanan tempat contoh korang punya bekas makanan tu besar, korang punya kucing seekor mesti letak banyak-banyak. Tak boleh macam tu sebenarnya. Dia kena letak portion yang cukup untuk seekor kucing supaya dia makan. Kalau banyak-banyak dia tak makan, takut lemau ke apa ke. Kucing ni macam manusia juga sebenarnya, lebih kurang lah, ada setengah lah. Kalau kucing kampung tu saya tak tahu dia makan je. Kucing yang orang kata kucing indoor ni, dia memang ada masa dia makan, ada masa dia tak makan. Kalau dia tak makan tu, korang letak banyak-banyak makanan dalam sangkar dia, nampak dia kurus, tu salah dah korang jaga tu. Faham tak? Cukup mata tu macam mata tu. Oli ngorat kucing sebelah ke tak? Dia dah bandul, dia tak boleh nak ngorat dah. Dia tak boleh nak ngorat. Tapi saya rasa dia cari jantan ni. Sebab dia sunat waktu umur berapa bulan tak? 4 bulan dah sana. Kecil lagi. Korang bayang, cuba korang teka Oli dah berapa bulan? Cuba teka Oli dah berapa bulan? Umur ni berapa? 6 bulan. Umur ni baru 5 bulan guys. Nampak macam 7 bulan, tapi umur dia baru 5 bulan. Tapi besar dia. Engkau 5 bulan awak. Ni mana? Dah. Wet food bagi tak makan. Saya bagi seminggu 2 kali je. Sebab kita tak boleh bagi banyak-banyak wet food. Nanti dalam perut kucing ada cacing banyak. So itulah punca kucing kurus. Lepas tu saya bagi ubat cacing waktu grooming. Mungkin 2 bulan sekali kot. Macam tu lah. Lepas tu Oli Betul dia tak manja ke mana? Manja. Betul berapa bulan? Betul dah setahun dah. Rasanya lah. Sebab Betul bukan kucing saya, Betul kucing dulu. Dia bagi saya. Orang nak tengok kau. Betul tak? Asal bulu tanggal ni? Nanti potong bulu okey? Tak? Kita tengok muka sendiri nampak? Tengok muka sendiri. Dah masukkan sangkar. Tengok. Saya dah
makanan yang jenis bulu ni tau. Tengok bulu dia. Tak nampak Tak nampak. Sekejap lah. Betul kan? Betul dia tengah healing. Nampak? Betul dia tengah healing. Dia tak ada betina, dia healing depan pintu sambil layan lagu galau. Biarlah. Sekarang ni saya nak sediakan makanan ni. Lepas tu saya nak bagi makan, nak masukkan dia dalam sangkar. So portion yang saya sediakan ini. Saya ambil bekas ni, saya ambil British Shorthair ni, saya cedok. Oli, jangan keluar. Tahu orang keluar rumah kau ni lah. Oli, okey. Itu galau. Itulah dia galau sikit. Tak ada begini. Okey, saya ambil satu bekas ni, saya letak dalam ni. Lepas tu ambil makanan lain pula. Dia tu dah ajar Oli galau kat situ. Biar dia main kat situ dia tak ada masalah. Jangan pergi rumah orang sudah. Orang malas. Saya nak cuba letak makanan yang indoor ni. Alamak, tapi makanan indoor ni tak ada tempat ni lah. Yang ni Oli, dia bakal apa? Dia bakul, tak tahu lah. Dia bakul, tak tahu, saya tak tahu. Sebab kucing tu kucing ni, kucing gunung. Gunung tak tahu, dia lupa dah bakal. So ni, so kita campurkan dengan ni. Saya nak try. Orang kata kucing tu makan ni. Sebelum tu saya buka yang ni dulu lah. Kucing tu kan? Oh, kucing apa tu? Kucing apa? Oh, kucing apa? Okey, ni makanan untuk bulu. Saya letak satu bekas. Satu bekas. Last, saya letak bedak last ni. Yang ni saya letak sikit je. Saya letak separuh je. So sekejap sini, Oli. Sebelum bagi terus ke Aiman je. Sebab hari tu kan bini sebelum kan dia bersalin. So macam dia tak larat. Sebelum pun sekarang dia ni apa, dia pun selalu main event. So dia tak larat nak jaga. So tak apalah, biar Aiman jaga, okey je. Daripada kucing tu terbiar. So dia dah gaul-gaul kan. Dah gaul-gaul kan. So macam ni, nampak? Dia dah bercampur. So campur lah. Ada apa, British Shorthair, ada makanan indoor, ada makanan bulu, ada booster. Itulah cara ni Aiman bagi makan. Ingatkan manusia dia boleh galau. Manusia kucing pun boleh galau tau kalau tak dapat makan, tak dapat betina. Betul, sini. Kau kencing tu ratus tu. Buang kau kat pasar kan. Sini. Tak marah, dah sihat. Tak saya nak isi dia punya bekas air je. Betul aku Ali. Dah, sini masuk. Dah. Tunggu next content Aiman hair, insyaAllah. Dalam masa dekat besok tu. Besok tu, lusa tu. Itulah, korang kena tengok konten Miran nak post konten tu. Buat konten kucing. Boleh, saya boleh buat konten kucing, tak masalah. Oli. Dah, so sekarang ni masa untuk saya masukkan kucing saya dalam sangkar. So inilah yang mana yang tanya tadi, sangkar kucing saya macam mana. Macam ni lah. Macam ni lah kucing saya tadi. Betul? Masuk sangkar.
Oli ni suka duduk sini. Dia suka duduk sini lah, macam tu lah. Kalau saya balik dia akan tengok macam tu. Nampak? Ini lain ni. Nampak tu. Dia suka tengok tingkat macam tu lah. Penat dah dia mulai lari. Jom tutup mulut tu. Mochi ada kat rumah family saya. Makan, jangan keluar. Dah. So sampai situ je. Mira ada? Ada Mira ni lah Oli, Mira. Oli, duduk atas balik. Duduk sini. Tu betul suka duduk atas semua. Tapi dia selalu kacau tempat Oli. Ni banyak pun dia. Dia gebu je. Kalau nak gebu kucing follow dia, macam saya cakap tadi tu. Buat konten pula. Follow je macam saya ajar tu, cara bagi makanan tu. InsyaAllah dia gebu. Comel lah ni, ya. Thank you. Dah usah rumah dia. Nak tengok betul dia duduk kat sebelah sini. Betul dia jenis matang sikit, dia sebelah sini. Ni dah. Dia dah nak start keluar ni, saya tak nak dah.